Kalau ada pasangan ni, always ada gaduh. Kan? Kita slow talk, bawa dia pergi minum, kopi sikit. Settle lah. Sama kita satu je. Saya dari kecil sampai sekarang, sudah biasa dengan azan. Saya cool, steady je. Sebab apa? Saya faham, inilah budaya kita. Kita hidup dengan masyarakat majmuk. Kita ada orang agama Islam, adalah agama rasmi. Bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan. Ini kita faham. Soalan saya, betapa ramai di masyarakat luar tu memahami perkara ini supaya kita boleh hidup harmoni dan damai. So, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Kembali kita lagi dalam podcast TV Perpaduan Wadah Penyatuan. Hari ini merupakan hari amat istimewa kerana kita kehadiran seorang figura baharu dalam keluarga perpaduan, iaitu Yang Berhormat Tuan Eunice Warren, Timbalan Menteri Perpaduan Negara. Apa khabar, Baby? saya sihat. Apa khabar, Syafiq? Sihat? Sihat, Baby. Terima kasih, Baby, kerana sudi luangkan masa dalam TV Perpaduan kita hari ini. Terima kasih. Jadi YB, topik kita pada hari ini simple saja, borak perpaduan bersama YB. Jadi YB, disebabkan YB adalah YB diberikan amanah untuk menerjui portfolio perpaduan negara. Apakah perkara pertama yang terlintas dalam fikiran YB untuk menerjui portfolio perpaduan ni? Saya ucap terima kasih kerana beri ruang lah dalam sesi ini kan. Kalau kita cerita tentang perpaduan ni, benda yang sangat unik ni. Sebenarnya perpaduan ni sudah wujud lama di kalangan masyarakat. Antara saya pernah travel pelbagai negara, saya rasa bila saya balik ke Malaysia ni, saya rasa sangat bersyukur kerana kepelbagaian masyarakat, kepelbagaian etnik, budaya dan cara hidup kita ni yang berbeza ni sebenarnya adalah satu kekuatan yang besar. Saya rasa macam kita berada di bumi yang paling tua lah dalam dunia ni. Sebab Malaysia is a very beautiful country. Kan? Dan apabila saya diberi amanah sebagai Timbalan Menteri, saya rasa kita ada sedikit perlu diperbaiki here and there lah. Bukan masalah besar. Cuma isu-isu yang sentimen, isu-isu persepsi, itu yang saya rasa kita perlu ditangani. Sebab saya juga nak pujilah Jabatan Perpaduan Integrasi Nasional ni, selama ni saya rasa mereka dah buat yang terbaik. Saya kagum dengan semua penjawat awam yang terlibat dalam jabatan ni. Memang saya nampak bila tengok kerja-kerja dan juga data dan statistiknya, betapa bertungkus lumus mereka buat kerja. Saya cuma di sini adalah untuk membantu dan juga bergerak sama-sama lah, mengangkat dasar-dasar dan juga melebihkan program-program yang boleh mengeratkan hubungan antara semua etnik, semua kaum dan semua wilayah, termasuk Sabah dan Sarawak. So it is actually a very important role ni. Perpaduan ni ada banyak isu yang kita boleh sebut. Bukan perpaduan antara kaum saja, tapi intra kaum tu pun penting. Antara masyarakat India dengan India, masyarakat Melayu dalam Melayu, macam mana keadaan tu kan. So untuk kita memahami, saya nak sebut satu benda lah. Tak kenal maka tak cinta. So mereka kena banyak kenal-kenal, ambil tahu, membaca dan mengenal pasti. Sudah tentu ada kekurangan lah. Bukan saja di kalangan masyarakat, dalam our daily lifestyle kan, kehidupan biasa ni ada banyak kekurangan kan. So dia macam ni saya nak kata, kita ambil sedikit cool ni kan. Kalau ada pasangan ni, always ada gaduh kan. Kita slow talk, bawa dia pergi minum, kopi sikit. Settle lah. Sama juga macam tu kan. Kalau ada isu-isu yang ni, saya rasa semua perkara kalau kita bawa ke meja perundingan untuk kita bincang, untuk kita memberi penerangan, untuk kita wujudkan satu suasana yang lebih positif dengan arti yang ihsan, hormat menghormati, itu sudah cukup baik dah. Saya ni sekolah kebangsaan dan saya juga ada belajar di sekolah SJKC. Dan saya tahu nilai-nilai murni, kita belajar di sekolah tentang moral, perpaduan, pemahaman agama dan sebagainya. Saya nak bagi tahu satu je. Saya dari kecil sampai sekarang sudah biasa dengan azan. Saya cool, steady je. Sebab apa? Saya faham, inilah budaya kita. Kita hidup dengan masyarakat majmuk. Kita ada orang agama Islam, adalah agama rasmi. Bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan. Ini kita faham. Soalan saya, betapa ramai di masyarakat luar tu memahami perkara ini supaya kita boleh hidup harmoni dan damai. So tanggungjawab saya sebagai Menteri bagi dalam Kementerian Perpaduan ini untuk bersama-samalah dengan kementerian untuk create more awareness, memberi pencerahan melalui forum, ceramah dan town hall dan buat banyak lagi program-program perpaduan lah. Itu saya rasa kerja hakiki kita untuk kita teruskan kerja-kerja perpaduan ini.
Maksudnya di sini amanah tu YB bukan sekadar jawatan saja, tapi tanggungjawab untuk kita menjaga komuniti masyarakat kita. Itu YB, sangat penting. Sebab saya juga bukan menteri, saya juga adalah wakil rakyat. Okey. Saya ada kawasan, saya dipilih oleh rakyat saya. Maka kita pun ada tanggungjawab masing-masing. Dalam 3 tahun ni, saya sebagai ahli parlimen, dalam pejabat saya, sama ada orang tu undi saya ke, tak undi saya ke, tanpa kira kaum dan agama, semua orang saya berkhidmat. Saya bagi amaran keras ke pegawai saya, anybody come to office, serve them. Saya dah lihat juga social media YB. YB turun ke sini, ke sana. Mungkin YB boleh kongsikan kepada saya lah, ataupun dengan penonton-penonton TV Paduan kita, satu pengalaman di lapangan yang berkesan kepada YB sampai sekarang. Baik. Saya nak tekankan satu benda yang sangat penting kan. Bila saya dicalonkan bertanding di Parlimen Segaman kan. So Parlimen Segaman ni majoritinya 52% bukan Melayu So banyaknya majoriti Cina dan 10% masyarakat India. So bila saya berkempen berceramah tu, saya ni daripada sekolah SJKC. Saya pandai berbahasa Mandarin. Okay. So apabila saya ucap dalam bahasa Mandarin, orang Cina pengundi tu jauh sebenarnya. Lepas saya ucap tu dia datang dekat dengan saya. Wah, dia rasa macam dia rasa rapat dengan saya. Betul. So apa yang saya ingin sampaikan adalah penguasaan bahasa itu sangat penting. Saya nak galakkan semua anak-anak muda sekarang ni, penguasaan bahasa Melayu itu sangat penting. Sebab apa? Ini bukan sebab sentimen ni Melayu, India, Cina, tidak. Penguasaan bahasa ni akan mewujudkan satu persefahaman yang lebih baik. Kalau you tak faham apa yang saya cakap, you rasa mesti marah. Kalau macam orang Rusia lah, dia cakap muka ganas tapi dia cakap I love you je. Kadang-kadang bahasa ni kan Bahasa betul. sangat penting. Dan kita nampak perlembagaan tu telah termaktub. Kita bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan, bahasa ibunda, kita boleh praktis. So sebenarnya saya rasa sekarang ni antara kerja-kerja perpaduan ni bahasa sangat penting. Maksudnya pemahaman bahasa, penguasaan bahasa, cara kita pencapaian. Saya pandai cakap 4 bahasa. Bukan bahasa saya bahasa Tamil, Tamil, bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Cina. Okey. Dan ini yang memudahkan kita bekerja. Maksudnya berurusan, jumpa masyarakat, duduk kedai kopi. Betul. Saya boleh bercakap, duduk di pejabat kementerian, saya boleh bercakap. Kita gunakan bahasa dengan baik. So pengalaman saya kan, on the ground, bahasa ni sebenarnya boleh menyatukan rakyat. Boleh mengeratkan lagi kita dengan masyarakat Cina. Mengeratkan dengan bahasa kaum komuniti India. So tentu orang-orang Melayu, ramai kawan saya cakap bahasa saya okey lah. Saya rasa bahasa Melayu saya okey lah kot. Saya lulus. Saya SPM lulus lah. Saya SPM dengar. So pengalaman saya ni sebenarnya bahasa boleh menyatu padukan rakyat kita. My experience throughout mana-mana saya pergi, mereka kagum. Wah, awak tahu bahasa saya. Maksudnya apa dia maksudkan? Maksudnya kita ambil tahu tentang budaya orang lain, tentang bahasa orang lain, tentang orang kata agama orang lain. Itu yang mereka suka. Kalau benda ni semua kita selesai, kita boleh little by little improve, we will have a wonderful negara. Dan saya rasa kalau benda ni berjaya, Syafiq tak ada kerja dah. Sebab Kementerian Perpaduan akan tutup nanti. Tapi kita, saya rasa God willing lah. Tapi boleh kita buat program-program. Ya, kita banyakkan lagi program-program atau kata banyak membaca, budaya membaca. PM selalu teguh. Kita sekarang banyak kena membaca. Saya berterima kasih kepada Kementerian Perpaduan, khususnya jabatannya Perpaduan ni sebab saya dapat terima buku sebagai hadiah. Saya sangat menggalakkan sebab budaya ini saya belajar. Bila saya pergi dekat negara India, saya adalah banyak orang bagi trofi, bagi cenderhati macam-macam. Bila orang bagi saya buku, saya rasa kagum. Sebab kita transferability of knowledge is very important. Ya? Ini sangat penting. So bila kita ada knowledge, kita faham, kita have more understanding. So tanggungjawab saya ini sebenarnya besar juga. Saya terima kasih kepada kita ada menteri yang hebat. Datuk Aaron sangat baik dan saya tengok semua pegawai-pegawai kanan dalam kementerian kita ni semuanya fokus. Ada tugas. Mereka ni macam serius dalam bisnes kita. So I think kita ada satu tim yang hebat dengan sokongan tim, dengan pengalaman masing-masing dan saya rasa kita boleh buat yang terbaik. So pada saya pengalaman itu sangat baik untuk saya. Sangat menarik, Baby. Sebenarnya banyak lagi saya nak dengar sebenarnya pengalaman Baby yang banyak tu kan. Tapi kita pun masa mencuburi kita, mungkin sepatah dua kata daripada YB, pesanan kita kepada belia-belia di luar sana untuk kita mengharmonikan lagi perpaduan kita. Saya nak sebut senang saja, adik-adik, kawan-kawan, sahabat-sahabat kalian semua, musuh kita di luar, bukan di dalam. Kita semua adalah satu keluarga yang besar. Perbezaan ini warna, kulit, wilayah ini adalah satu kekuatan kita. Di mana saja kita ada, kita sebut kita rakyat Malaysia. Kalau kita pergi luar negara, kita cakap kita rakyat Malaysia. Itu kebanggaan kita. Saya sebagai seorang pemimpin India, saya bangga bahawa bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan kita.
Dan pada masa yang sama, bahasa ibunda saya, bahasa Tamil juga dipelihara. Mana ada lagi di luar negara. Betul. Maka kita jangan terikut-ikut dengan orang-orang yang ada kepentingan, yang mencetuskan isu-isu yang boleh mewujudkan ketegangan itu. Cabaran kita di luar, biarlah kita bersatu padu Baik. demi sebuah negara bangsa yang hebat. Baik. Terima kasih banyak YB kerana sudi luangkan masa sikit pada TV Paduan Terima kita. kasih, Syafiq, atas Baik, jemputan. kepada penonton di luar sana, nantikan episod yang akan datang bersama TV Paduan Wadah Penyatuan. Thank you.